Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali. Believe that. Macam ni. Okay guys, so video kali ni kita orang nak pergi bercuti. Kat mana kita pergi? Pulau Pangkok. Okay, kita orang nak pergi Pulau Pangkok. So, video kali ni ni sempena yang video lepas agak pernah cakap kita orang nak sambut sempena anniversary kita orang. So, kita orang pergi ke mana? Pulau Pangkok. Pulau Pangkok. Kat Pulau Pangkok ni akan nak buat challenge RM100. So, tapi 100 tu Akram buat untuk Akram seorang lah. Kini ni pun 100 ni untuk reward Akram juga lah. So, lagi satu untuk orang bujang dia boleh tengok lah, mungkin dengan RM1 ni dia nak pergi ke Pulau Pangkok ni apa je yang dia orang boleh survive. So jom, kita orang dah nak bertolak, kita orang dah bersiap semua. So apa lagi, let's go. Okay guys, so Akram pergi breakfast dulu. Tapi yang breakfast ni aku tak kira lah dalam challenge tu lagi. Lepas dah gerak nanti baru kira lah. Itu kan pagi ni sebenarnya jangan nak buat breakfast. Tapi tak cukup masa. So kita makan kat mama lah. Minum teh ais dengan teh tarik. On the way roti telur dengan roti canai. Isi perut dulu sebelum bergerak. So lepas dah bergerak nanti kita akan teruskan dengan challenge yang 100 ya. Stay tune ya. Okay. Okay guys, so jom kita bergerak. So kita orang dah settle breakfast. Sekarang pukul apa saya? Pukul 9.58. Jom kita bergerak pukul 10. Anggaran sampai dekat JT tu 3 jam lah. Pukul 1 dah kan? Challenge RM100 pemula daripada sekarang. Hotel kat sana kita orang dah book. Yang tu kita orang tak kira lah. Kalau masuk hotel tu 100 habis kat hotel je tu. Korang layan video kali ni ya. Okay guys, so kita dah sampai ke Pulau Pangkok. Mana ada, bau JT lagi. Perak lah, Perak. So jom, kita cuba pergi tengok sana. Sekarang ni kita parking satu malam kat sini. Dekat parking kereta. Jom kita tengok macam mana suasana kat bawah. Wow, just tengok tu kat bawah guys. Nanti kita naik JT pergi ke sana. Bawa pergi bakar. Bawa pergi bakar tengok. So jom lah kita pergi ke JT. So kita nak ke Pulau Pangkok. Jom. Akram yang bawa beg. Kita kena beli tiket. Motor. Awak. Kereta. Sini kita kena cari. Tengok kiri kanan pemandangan. Ini ada kedai makan. So lepas balik boleh je nak beli. Kamu kan tiket.
cantik lah. Jom. Sini. Tadang. Panas. Ni kat mana ni? Jatilumu. So pulang ke Pulau Pangkor. Kita pergi belah mana ni? Belah mana ni? Tak tahulah. Sana kot. Aku tak tahu. Kapal dia dalam pukul 3. So kita tunggu sekarang baru 2.30. Dah lama dah kan tak tengok laut-laut macam ni. Kita healing sampai pagi tak balik. Harap korang enjoy. So challenge 1 stay dah bermula, cuma korang belum pakai lagi. Kita tengoklah aktiviti apa yang boleh buat kat sana ya. Korang layan je lah. Tunjuk laut. Ya awak, kita dah naik adalah ferry dah. Belum bergerak lagi, sabar. Tunjuk plastik. Zana takut muntah. Sekali-sekala kita kena bercuti untuk hilangkan stres bekerja. Ni dah macam dah mula-mula bergoyang. Berapa minit dalam ni? 30 minit kita nak sampai ke Pulau Pangkor ya. Aku nak cakap terima kasih yang mana selalu support Akram ya. So korang support lah video ni ya. Jom, kita dah sampai. So sekarang ni kita kena nak pergi hotel dia, kita naik motor je. Selamat datang Pulau Pangkor. Mula-mula nak naik van, tapi macam kita kan nak challenge 100, so kena cimat sikit. So challenge 100 mula waktu bila? Challenge 100 dah start dah, cuma Akram belum beli apa-apa lagi. Rasa healing lah. Kita tengoklah dengan RM1 kita boleh buat apa je kat sini ya. Motor berapa? Berapa? Balik esok. Biasa berapa anggaran harga satu motor? Kalau motor biasa ni nak satu je. Kami nak pergi tengok motor sekejap. Yang mana? Betul ni kalau yang biasa ni? Dia bukan motor kelas kan, bawa biasa lah. Dia auto ni. Auto punya lah. Yang mana? Kalau motor biasa macam mana? Ni motor biasa ke apa? Ni skuter kan? Skuter yang biasa? Macam ni lah? Macam ni, motor biasa. Motor biasa kot, boleh kita pegang dia ni kan? Tahu kau. Motor biasa lah. Motor biasa je lah. Sambung naik motor balik. Kita dah ambil motor dah, ni motor kita. Isi minyak lah, tak ada minyak. Jom kita isi minyak. Motor dah settle. Berapa lagi set motor? Motor 30. 30. So tadi aku dah bayar 30. Nanti aku cakap balik lah. Sebab panas sekarang.
jaw dia lah untuk lepak Kita dah malam-malam. sampai Buat dah. air ke. Kat bawah ada kolam. Bawah ada kolam. Tak apalah, tak view pantai. Bilik ni tak view pantai. Ketuk bagi salam. Tengok semua kayu. Assalamualaikum. Wah, awak nak tengok tak? Awak nak tengok tak? Awak nak tengok tak? Mana? Tengok. Sini. Wow, menarik. Okay guys. Pernah. Sebab kita orang naik motor apa dari 15 minit. 15 minit jugalah. Panggil apa ni hotel kat sini? Ni hotel yang rumah kayu-kayu macam tu. Apa? Ya, Joe Fisherman. Kalau korang ada datang kat Pulau Pakun, datanglah sini. Yang aku nak cakap challenge RM100 tadi. Ni untuk seorang tak? Bukan kira-kira akan Azana. Untuk akal seorang, ini dah habis RM50. So 20 untuk beli tiket apa JP tu kan. Itu pergi balik lah. Tiket RM20 tu pergi balik. Akan sewa motor lah. Motor RM30. Dia ada macam-macam motor. Ada yang RM30, ada yang RM40. So akan ambil yang paling murah. Nak korang cuba pengalaman kalau korang bujang, korang bercuti sambil berjimat bajet yang korang ada je. Tinggal lagi 50. Korang tengoklah 5 dengan 50 tu akan boleh buat apa ya. Akan nak rehat dulu ya. So kita tengoklah aktiviti apa je lagi ya. Jawab setakat ni macam mana perjalanan? Okey. Satu je sebab tak kedai makan awal-awal. Tak tahu makanan baik ke kat sini lah. So kita orang ni makan apa kedai ni tempat yang kalau sebelah kanan ni hotel kita orang. So kita orang cari yang dekat-dekat. Sebab dah sekarang pukul 5 ni kita orang dah lapar. Tak makan apa lagi. Tak makan tengah hari. Kata-kata Cari laksa lah kedai makan awal-awal. jadi kita orang pergi pantai lah. Jadi jalan-jalan dulu sebelum pergi pantai. Kita orang jalan-jalan ni. Kalau sempat lah. Motor kita orang pergi pantai. So aku order nasi goreng ayam dengan teh ais. Aku tak tengok lagi harga berapa. Awak tengok harga berapa dia? Nanti bayar kita orang tengok harga berapa. So kalau korang keluar dengan member, so korang akan mesti bayar sendiri-sendiri. Korang boleh je order nasi goreng ayam dengan teh ais. So akan tunjuklah kat situ, kat screen tu. Balance tinggal berapa, habis berapa ya. Kita orang dah lapar, kita orang makan dulu lah guys. Tengok nasi goreng Zanam, biasa. Banyak kedai makan di situ. Saya nak rakam. Saya dah ke Kengga tapi saya nak rakam pantai. Sini banyak kedai makan. Sering. Mana kita tak ada tujuan pun. Wah, bestnya ni pantai. Orang main. Okay, jom. Kita ke bawah. Wow, orang naik bot. Kita nak basahkan kaki kita. Tapi nanti suara awak basah. Tak apalah, basah pun basah. Tahu pasal awak tak pakai dua lapis.
Kita duduk sini. Aduh. Layan view. Basah tak kalau nak duduk? Kaki saya kena air. Okay awak, macam mana? Kat sini, pantai laut kat sini. Okey, dia rasa healing-healing, tenang lah. Yang mana orang kerja tak selalu cuti, korang kena ambil cuti, rehat kat minda cuti. Saya nak tanya awak. Kalau lah awak ada rezeki lebih awak nak buat apa? Berjalan tempat lain pula, pergi banyak tempat. Sama juga dengan Akrab. Kalau ada duit lebih, insyaAllah akan nak bawa family Akrab lah. Family Akrab pergi bercuti. So Akrab kalau boleh nak semua orang rasa apa yang kita tak rasa. InsyaAllah akan nasibkan. Lepas tu, tadi Akrab cakap yang pasal makanan tadi, nasi goreng ayam RM10, teh ais RM5. So kat situ dah ada RM15. So Akrab lupa, tadi pun Akrab ada isi minyak motor RM4. So balance-nya kat sini, tu yang balance tu. Jangan engkau tinggalkanku. Cinta kita memang tak sempurna, tapi ku yakin aku untuk selamanya ku berharap. Jangan kau lupakan aku. Di hatiku cuma kamu. Takkan pernah aku melupakan kamu. Takkan pernah menduakan cintamu. Ku berjanji untuk sehidup semati. Jangan engkau tinggalkanku. Cinta kita memang tak sempurna, tapi ku yakin aku untuk selamanya ku berharap. Jangan kau lupakan aku. Di hatiku cuma kamu. Takkan pernah aku melupakan kamu. Takkan pernah menduakan cintamu. Ku berjanji untuk sehidup semati. Okay, awak kita makan apa ni? Maggi. Buat apa sekarang ni? 11. Ini betul-betul lepak tau. Tadi kita orang penat sangat. Tidur dulu kan? Terlelap. Sini je nak makan malam kita. Sebab tadi aku dah makan lewat dah. Kan? Lewat? Lewat pukul 5 kan? Kelima. Macam mana best tak kat sini? Best, cuma kita banyak aktiviti tak buat sehari tu kena buat. Aktiviti apa tu yang tak buat lagi? Melawat kawasan ni. Macam rugi lah. Datang sini tak pergi tempat-tempat melawat ni lah. Jalan dia. Okay guys, so jom kita makan Maggi. Makan Maggi pada apa? Pukul 11.30 malam. Maggi tom yum. Makan Maggi kari. Kat sini orang masih lepak-lepak. Kita orang kan kalau pergi hotel, aku dah pergi 2 tempat yang KL satu, itu dalam Selangor satu, tapi tak ada lah macam lepak malam macam itu, tak ada. Malam makan ini kata okay best. Macam lama tak pergi apa? Pergi laut-laut pantai. Pengalaman baru. Okay guys, so akan cerita balik ya. Untuk satu tu first RM20, habis dekat naik ferry jeti. Lepas tu RM30 sewa motor. Tapi isi minyak RM4. Isi minyak RM4 tu, isi minyak motor RM4. Lepas tu apa lagi? Lepas tu makan lah. Lepas tu makan tu habis dalam RM15. Nasi goreng ayam ke teh ais RM15. Nak kira untuk aku seorang lah. Sebab dia apa panggil, kalau yang pergi bujang lepas habis RM15 bagi burung makan. So bagi burung makan tu suka rela lah bagi berapa. Sorry kalau listen budak-budak. Aku orang bagi apa RM10 lah kan. Habis RM10. Lepas tu beli mineral dengan Maggi sana ni tiga lah. Beli air dengan Maggi ni apa RM9.5.
Lepas tu beli benda ni total RM14 tapi akak tolak yang Zana tu RM7. Apa lagi tu yang ni kan? So baki dia tinggal ni. Baki dia RM7 lebih. So cukup lah untuk satu hari. RM8. Tak tahu lepas ni akan untuk 100 ni akan tak buat 110, mungkin akan terus buat 120, 40, 60 macam lah. 120 tak tahu lagi kita macam nak buat apa. Tapi kalau ada baca satu komen ni, dia tanyakan nak buat sampai berapa. Dia nak buat sampai 4 angka lah. Kalau ada rezeki akak pun nak bawa family akak jalan-jalan semua. Aku nak cakap terima kasih yang mana selalu support akak. So InsyaAllah semoga YouTube Akram ni boleh pergi jauh. Ni Akram buat YouTube daripada 2000 apa lagi? 2019 ke? Terima kasih yang mana support. Akram tanya Kak Zana pula dari Kak Zana. Lepas ni awak nak pergi mana? Lepas habis kita yang sini, next plan awak macam mana? Kalau nak tahu pergi Pulau Paku, pergi mana-mana ni plan sana. Akram just follow je. Sebab Akram tak tahu pasal benda ni. Patutnya dalam negeri lah. Tapi ada yang nak ke luar negara. Oh, ke mana tu? Ke mana? Mekah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Korang nak tengok tak? Budak-budak ni buat TikTok. Nak tengok. Pagi. Ni orang pagi. Orang pagi. Tapi sekarang waktu ni malam lagi. Okay guys. So video kali ni sampai di sini saja. So macam itulah. So baki silakan RM7 lebih. Ni ada kat skrin. Kalau yang mana punya bujang ataupun pergi dengan member dia survive sendiri. So korang beli RM7 lah. RM7 tu korang boleh je nak beli oli-oli ke apa. So itulah channel tunjuk 100 di Pulau Pangku. Kawan minta maaf lah kalau channel tu macam rasa kurang sikit ke apa pun. Video kali ni sampai di sini aja. Kita jumpa di next video. InsyaAllah korang akan mengeluh lebih ke bersyukur. Assalamualaikum. Dek lambat YouTube.